Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya hari ini, Cikgu kita raikan, Cikgu Salbiah Sudin. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah, sihat. Sekarang ni, Cikgu tengah menghitung hari untuk bersara kan? Apa perasaan Cikgu menjelang detik bersejarah ini? Macam-macam lah perasaan yang saya rasa sekarang. Yang pertamanya, of course lah saya rasa macam lebih tenang, lebih gembira kan. Saya mungkin akan lebih banyak masa untuk keluarga, untuk diri saya sendiri. Okey, tapi dalam masa yang sama, dah tentulah perasaan sedih untuk saya berpisah dengan warga SKBP yang sangat saya sayangi. Sepanjang bergelar pendidik, mesti Cikgu banyak kumpul pengalaman kan? Boleh tak Cikgu kongsikan sikit pengalaman yang paling berharga sepanjang kerjaya Cikgu? Okey, bila saya diberi tanggungjawab menjadi guru tahun 6. Dalam masa yang sama, satu dunia dilanda dengan masalah COVID. Jadi masa tu semua proses PDP dijalankan di rumah. Of course lah masa saya rindukan untuk datang ke sekolah mengajar murid di dalam kelas seperti biasa. Boleh tak Cikgu kongsikan tips bagaimana nak kekal manis dan berseri walaupun dah digelar sebagai Yang Bersara YB? Pada saya lah, tak kira lah apa pun. Yang paling penting ialah kita sihat, minda kita cergas. Jadi selepas bersara, of course, yang paling penting saya akan menjaga kesihatan saya supaya memudahkan saya untuk menjalankan aktiviti harian serta menjalankan ibadah saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak Cikgu atas perkongsiannya, cukup bermakna. Kami doakan Cikgu terus diberi kesihatan, kebahagiaan dan kejayaan walau di mana sahaja berada. Okey, sama-sama. Semoga kita terus akan bersilaturahim sehingga akhir hayat. Okey, terima kasih SK Bandar Putra. Nampak kita kamera? Selamat bersara saya ucapkan kepada Cikgu Salbiah. Semoga selepas persaraan ini terus diberikan kesihatan yang terbaik, dipermudahkan semua urusannya dunia dan akhirat. Seterusnya diberikan rezeki yang melimpah ruah, insya-Allah. Selamat bersara, Mak. Hai Mak, aku nak ucapkan terima kasih atas semua Mak selama ni sebagai seorang guru. Cik bangga dengan Mak. I love you dan selamat bersara. Hai. Okey, akhirnya masa yang Mak tunggu-tunggu dah tiba. Mak dah nak bersara dah. Jadi dekat sini kita orang nak ucapkan selamat bersara untuk Mak. Semoga Mak lebih bahagia, lebih sihat walaupun lepas bersara nanti. Dan jangan lupa tahu bawa kita orang pergi jalan-jalan nanti. Okey, jadi kita orang nak ucapkan selamat bersara Nini. Bye. Tahniah Mak di atas persaraan pada tahun ini. Semoga diberikan kesihatan yang terbaik dan dapat meluangkan lebih masa bersama kami semua. Selamat bersara Nini. We love you. Kami sayang Nini. Happy-happy selalu. We love you.